Sebenarnya kaunselor on wheel ni dalam perancangan JHEPA pun saya dah minta pusat kaunseling untuk mengimarahkan lagi perjalanan kaunselor on wheel. Kalau tahun lepas dia tak berapa berimpak, tapi tahun ini berimpak dan tahniah. Saya dimaklumkan first kita buat dekat Pasar Tani Tanjung Malim, hampir berapa ratus orang? 102 orang. 102 orang community yang hadir masuk ke bas kita untuk melihat bagaimana pelaksanaan program kaunselor on wheel ini. Ini sebagai satu langkah pertama. Selepas ini ada lagi lokasi-lokasi yang akan dilaksanakan oleh dalam program kaunselor on wheel ini. Jadi, saya mengharapkan program kaunselor on wheel ini dapat memberi impak sepenuhnya kepada komuniti. Sebab komuniti yang berada di luar sana sudah tentulah mereka pun menghadapi tekanan perasaan, mereka pun menghadapi banyak isu masalah yang berkaitan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi saya mengharapkan pelajar-pelajar dari First Aid UPSI ini dapat membantu pusat kaunseling bersama-sama. Dan anda ni sebagai frontliner yang berada di hadapan untuk mentransferkan knowledge yang ada untuk membantu komuniti ke arah yang lebih sejahtera. Ini sudah tentulah mempromosikan UPSI sebagai peneraju pendidikan, kebitaraan pendidikan. Dan inilah yang Nak Chancellor mahukan. Sebab kita nak lihat UPSI ni sentiasa terkehadapan dalam isu-isu pendidikan. Dan tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada First Aid UPSI dan juga pusat kaunseling yang melihatkan mereka berada di mana-mana. Saya mengharapkan ia memberikan impak yang signifikan kepada komuniti khususnya dalam ke arah kesejahteraan komuniti dalam warga negeri Perak, terutamanya di fokus mualim khususnya, dan menjadi contoh kepada universiti-universiti yang lain. Bukan meniru macam UPSI lah, sebab kita dah advance kan, kita orang yang pertama. Jadi mereka orang yang kedua lah. Sebagai satu contoh, satu benchmark yang paling tinggi kita letakkan. Tahniah.